pokok getah. Hasil ataupun pendapatan seorang pekebun. Inilah getah. Ada banyak pokok getah ni. Ada banyak pokok getah. Dan ini adalah sumber pendapatan untuk seorang pekebun, sumber pendapatan. Beza dia bagaimana kita uruskan pendapatan kita lah tuan-tuan. Apa sahaja pekerjaan kita, balik kembali kepada pengurusan keuangan. Balik kembali kepada pengurusan keuangan kita. Yang paling penting kita ikut formula yang paling mudah, iaitu alihkan 10% daripada pendapatan kita untuk simpanan. Menabung dahulu dan bakinya untuk berbelanja. Menabung hanya ataupun untuk simpanan ni hanya 10%. Kita masih ada lagi 90% untuk diagihkan untuk pembelanjaan. Jadi 10% ni bagi seorang yang berpendapatan ataupun terima gaji 10%, kita boleh buat tabungan dalam bentuk emas dan sebagainya. Jika pandai urus tunai, teruskan untuk simpanan tunai selama 3 bulan pendapatan. Jika gagal simpan tunai, belajar dengan menabung emas. Ini perkara yang penting supaya pendapatan dan hasil titik perlu kita sentiasa kekal. Malah emas ni ada kenaikan harga, purata dia 10%. Baik tuan-tuan, ini pengalaman saya di kebun getah. Assalamualaikum.